Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zikru dari TV Seri Semeku Channel. Kini berada di Dewan Terbuka Saidina Ali untuk berlintas langsung ke majlis peluncuran Nur Ramadan 1446 Hijrah peringkat sekolah. Antara aktiviti yang menarik pada bulan Ramadan ini, pelbagai aktiviti yang menarik pada bulan Ramadan antaranya ialah kuis, teka silang kata, ceramah dan tadarus Al-Quran. Mari kita saksikan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Pada negara masih naik ke pentas. Barang apa yang tiba itu? Apa jam ini apa dia tu? Apa tu? Apa yang depan? Tabur rupanya. Ish. Baik itu adalah bukan tabur Nur Ramadan. Beri bukan. Yang benar-benar tulen, bukan hamba Allah yang palsu. Salam sejahtera. Bersama saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Zaki bin Muhammad Zain, penolong PPD Unit Pendidikan Islam dari PPD Pasir Mas. Pendapat Ustaz tentang majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik yang bertanya daripada unit TV PSSS SMK Kutan Tumpat. Sesungguhnya majlis pada pagi ini adalah satu majlis yang mulia, iaitu majlis menghayati Nur Ramadan. Semoga dengan ketibaan bulan Ramadan yang akan menjelang tiba itu dapat kita persiapkan diri kita dengan pelbagai persiapan untuk menyambut bulan 1000 rahmat, bulan 1000 pengampunan dan juga bulan dimerdekakan daripada api neraka. Syabas dan tahniah kepada pihak sekolah kerana telah mengimarahkan program ini seawalnya yang dipanggil di Amban Ramadan. Mudah-mudahan dengan segala pengisian yang dilakukan itu akan memberikan impak yang besar kepada para pelajar dan warga sekolah dan dapat mengimarahkan bulan Ramadan dan seterusnya menjadikan diri manusia yang bertakwa, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zaki bin Muhammad Zain. Sambutan Nur Ramadan ini bukan sahaja dapat meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah, tetapi juga dapat melatih diri bersifat sabar dan pemurah. Sekian daripada TV PSS Seri Semeku Channel.